Dua individu maut manakala 3 lagi cedera selepas kereta Proton S70 dinaiki terbabit dalam kemalangan dengan sebuah trailer di Jalan Lestari Hijau 1, Taman Lestari Hijau, Kulai Johor malam tadi. Komandan Operasi Pegawai Bomba Kanan 1, Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kulai, Muhammad Fauzi C. Idris berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian itu pada jam 7.36 malam. Sesudah itu, seramai 14 anggota dari BBP Kulai dan BBP Pekan Nenas bersama 2 jentera FRT serta EMRS dikejarkan ke lokasi kejadian. Sebaik tiba, pihaknya mendapati nahas melibatkan sebuah trailer dan Proton S70 dinaiki 5 mangsa dengan 2 daripadanya ditemui terperangkap dalam kenderaan itu. Pasukan kemudian segera membawa keluar mangsa terbabit dan 2 mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi oleh Pegawai Perubatan Kementerian Kesihatan KKM. Katanya 3 lagi mangsa cedera parah dan telah dihantar ke hospital, manakala pemandu trailer terbabit selamat. Tambah beliau, punca sebenar kejadian masih dalam siasatan pihak polis dan operasi tamat pada jam 10.15 malam.